Dalam hari itu, 9 sukarelawan My Fun Action yang berada di Turki bagi menyantuni anak-anak pelarian Syria turut terkandas. Mereka sepatutnya kembali ke tanah air seperti dijadualkan malam Ahad lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Ghafur Rahim Mustaqim memaklumkan kelewatan itu berpunca daripada jadual penerbangan antarabangsa serta laluan udara tertentu yang terjejas. Sebabkan penerbangan Emirates dibatalkan dekat Abu Dhabi, so mereka terpaksa duduk sementara waktu lagi lah, menunggu sampai bila kita pun tak tahu, tunggu daripada Wisma Putra dan juga daripada Emirates, pihak Emirates sendirilah untuk memastikan orang boleh terbang balik ke Malaysia dan juga Indonesia. Kesemua sukarelawan terbabit sebelum ini berada di beberapa penempatan pelarian bagi melaksanakan misi kemanusiaan termasuk menyampaikan bantuan pendidikan dan keperluan asas kepada kanak-kanak Syria. Beliau turut memaklumkan pihak pengurusan sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa serta kedutaan Malaysia bagi memastikan keselamatan mereka terjamin dan urusan kepulangan dapat diselaraskan secepat mungkin.